hari yang penuh makna ini, pada tanggal 16 Mei, kita sama-sama menyambut Hari Guru yang bertemakan Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Untuk pengetahuan semua, tema guru-guru kita pada hari ini ialah tema Kembar Tidak Seiras. Jom sama-sama kita saksikan kemeriahannya. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Assalamualaikum cikgu. Okay, boleh saya tahu tema cikgu hari ni apa? Sebab saya nampak cikgu kembar berdua ni. Tema dia adalah tema pop art. Sebab apa pop art dia berlawanan warna yang menyerlah. Okey, macam ni. Hari ni cikgu kembar berempat. Hari ni cikgu tema apa? Pakai baju. Hari ni kita panggil tema LLT. 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 Lelaki-lelaki tampan. Bagi kumpulan kami memilih tema bagi kembar, tetapi tema kami adalah tema retro. Bila larut malam, taraku caca, suasana sepi, taraku caca. So hari ni basically tema kami adalah Blood Brothers. Blood bahasa Melayu apa? Darah. Brothers adik-beradik lelaki. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata. Tengok daripada atas sampai bawah siapa? Kita kan tema tahun ni sekolah memilih tema kembar. Jadi kami jadi pasanganlah kembar untuk hari ni. Kita pilih sweet and cheery. Hari ni adalah tema cikgu-cikgu praktikal, walaupun dah bukan praktikal. Hari ni cikgu kembar dengan semua pelongkanan. Pelongkanan pakaian tidak umur. Hari ni tema apa cikgu pakai ni? Gen Z. Kau kira aku cupu yang kau lawan, iki semua salah orang. Kamu salah orang. Salah orang. Kau usah neko-neko mengtimpulah salah orang. Tema kami ni kembar kampung. Apa kabar orang kampung? Lama sudah tak berjumpa. Tema kami ialah Barbie Patuh Syariah. Barbie Patuh Syariah. Harapan cikgu kepada murid-murid SMK Mambau ni sempena Hari Guru. Sempena Hari Guru, cikgu harapkan semua murid-murid satu hari nanti belajar bersungguh, berjaya capai apa yang dicita-citakan. Sebagai pendidik, cikgu harap anak-anak murid cikgu menjadi pelajar yang baik, pelajar yang berjaya dunia akhirat. Semua cikgu SMK Mambau juga berharap pelajar mengejar ilmu. Jangan biasa-biasakan diri monteng. Dan yang paling penting tu, adab dulu baru ilmu. Buat yang terbaik untuk masa depan. Ikhlas dalam melaksanakan tugasan dan amanah yang diberikan. Teachers Day. Selamat Hari Guru. Moga kita sentiasa berdedikasi sebagai guru. InsyaAllah.